Assalamualaikum Koma, bersama saya Fazwan, TM Motor World. So hari ni teman nak cerita sikit untuk 5 model yang paling top, yang paling hot, yang teman banyak jual lah kan. Kita start yang nombor 5 dulu. Yang ini ialah Versys 650 B3. Untuk motor ni, setiap hari, setiap minggu memang ada customer yang tanya. Ada customer yang datang tengok, yang banyak review lah untuk motor ni. Sebabnya motor ni motor antara yang baru juga. Dan yang ini, dia punya muka dia memang paling handsome. Untuk 650, bagi saya dia paling handsome lah. So, kita pergi yang keempat pula, Victron 650. Okey, sejujurnya lah, kebanyakannya customer yang tanya, dia bukan minat dekat dia punya design. Orang minat dekat dia punya engine. Sebab engine dia pakai engine V-twin. Kalau korang pakai engine V-twin ni, korang tahulah dia punya vibration tu memang kurang. That's why ramai cari, harga pun tak mahal sangat. Jom kita pergi yang ketiga. Okey, yang ketiga Koma, yang ni kat depan saya. Yang ni Tracer V3. Tapi mostly yang saya jual V2, tapi V2 tak ada kat sini. Saya cerita dengan V3. Okey, contohnya kalau yang V3 yang macam ni, warna hitam ni kan, dia datang dengan 3 box, mileage rendah, crash bar, spotlight. So motor-motor Tracer ni kalau ada benda-benda ni, sekejap je habis. Jadi Koma, that's why saya letak dekat dia top 3. Sebab setiap bulan saya mesti ada jual Tracer punya. Jom yang kedua pula. Yang ni depan saya. Yang ni ialah S-Max V1. Sebab apa? Ramai gila tanya yang S-Max ni. Saya rasa sebab trend lah. Ramai orang nak bertukar ke skuter lah. Tapi kalau untuk S-Max V1 ni, harga dia bawah 20. Tapi kalau jenis-jenis yang ada jajan macam ni kan, dia dah bagi Exober, ESR, dia dah make up sikit-sikit, mileage pun boleh tahan rendah, harga bawah 20. Memang ramai cari, memang cepat sold. Kalau korang ingat video warna orange tu kan, sehari sudah sold dah. Jom kita pergi yang pertama. Untuk yang top 1, paling orang kata asal masuk dia hilang. Asal masuk dia hilang. Sebab apa? Sebab apa asal masuk dia hilang? Mari saya cerita. Yang ini ialah SV650. Motor ni tahun 2025. Untuk motor ni, untuk pengetahuan Koma, motor ni dah stock production. Itu satulah sebab dia. Okay, lagi satu, dia punya karakter. Untuk motor ni, bila kita bawa RPM rendah, dia relax. Bila kita bawa RPM tinggi, dia bagi. Dia dua-dua. Jadi lagi satu, motor ni korang tahu dia sama engine dengan Victron 650 V-twin juga. Vibration memang relax sikit lah. Dia tak ada kuat sangat vibration. Lagi satu, untuk motor ni, dari segi dia punya position lah, dia tak menunduk, dia menegak. And then kalau motor ni, kalau korang nak bawa dalam town, dalam KL tu memang senang. Tak payah nak risau. Korang dah tengok dah model-model yang paling hot, yang paling banyak saya jual setiap bulan. Jadi saya nak Koma komen model mana yang Koma nak. Jadi kalau Koma datang TM Motor World, Koma cari saya Fazwan, ataupun jumpa dengan sales team, boleh WhatsApp sales team kami yang lain. So kalau Koma ada motor yang nak try in, boleh roger saya juga. Kalau Koma nak berdekap nak upgrade sikit pergi ke motor besar, tak ada masalah. So jangan lupa cari motor, jual motor, beli motor di TM Motor World.